Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung ke perbahasan yang seterusnya. Ada kaitan juga dengan perbahasan sebelum ni yang membahagikan mengikut fasa-fasa para ulama dan sumbangan-sumbangan mereka terhadap ilmu maqasid. Jadi hari ini kita tengok beberapa penulisan yang masyhur dalam bidang maqasid asy-syariah. Antaranya adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam oleh Al-Izz bin Abdul Salam, Sultan Ulama Mazhab Asy-Syafi'i. Dan inilah satunya, ataupun bukan satunya, tetapi kitab yang mungkin boleh kita katakan kitab pertama yang hanya membahaskan tentang maslahat secara spesifik. Kemudian diikuti dengan Al-Muwafaqat fi Usuli Syariati lil Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi. Ketiga adalah Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyah oleh At-Tahir Ibn Ashur, dan dianggap tiga-tiga ni sebagai kitab induk dalam maqasid. Yang mana kalau kita tengok kitab-kitab ni dia bukanlah antara yang terawal, kerana ada kitab maqasid yang lebih dahulu, tetapi tiga ni boleh kita katakan menyeluruh perbahasannya, dan ulama-ulama yang selepasnya banyak mengambil tiga-tiga ni sebagai rujukan. Termasuklah perbahasan-perbahasan ataupun kajian-kajian moden. Untuk Maqasid Al-Mukallafin pula, ada beberapa kitab yang utama, antaranya Al-Umniyah fi Idrakin Niyah oleh Imam Al-Qarafi. Kemudian An-Niyat fil Ibadat oleh Al-Ustaz Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlan, dan Maqasid Al-Mukallafin Indal Usuliyin oleh Al-Ustaz Dr. Faisal bin Su'ud Al-Hulaybi, iaitu penulis yang sama kitab yang kita sedang baca sekarang. Dan banyak lagi lah di dunia ini pelbagai bahas-bahas ataupun kajian yang melibatkan maqasid. Wa yajtahidu fil kitabah, dan mereka ni, para pengkaji ni, cuba meneliti perbahasan-perbahasan dan menulisnya dengan tekun, dan pelbagai topik, antaranya untuk menjelaskan cara-cara mensabitkan, mengisbatkan maqasid, cara menggunakan maqasid sebagai dalil dan lain-lain. Jadi kita terus ke subjek ataupun topik yang seterusnya. Al-Mabahas Tsani Adillatu I'tibari Maqasid Syariah wa Turuqi Ma'rifatiha wa Taqsimatiha. Dan dalam perbahasan ini ada beberapa subtopik di bawahnya. Yang pertama adalah dalil, yang kedua cara untuk mengenal maqasid, pembahagian maqasid mengikut pelbagai perspektif ataupun pelbagai sudut, dan membezakan antara maqasid daruriyah, hajiyah, tahsiniyah serta mukammilatnya. Baik, yang pertama adalah dalil untuk kita mengambil maqasid sebagai iktibar, ataupun macam mana kita nak guna. Memang kita, itu perbahasan yang seterusnya, maaf. Apa dalil yang kita boleh menggunakan maqasid? Jadi ada banyak dalil seperti naqli dan akli yang mengambil maqasid sebagai salah satu sumber. Antaranya adalah dalil naqli, mengikut kajian penuh ataupun penyelidikan penuh, bahawa syariat ini datang mesti ada maqasid yang ingin dibawa. Sama ada mendapatkan satu maslahat ataupun menolak mafsadah. Sama ada secara umum ataupun khusus. Maka Al-Baydawi rahimahullah telah meletakkan nas yang mengatakan al-istiqra'u dalla ala anna Allah subhanahu syara'a ahkamahu limasalihil ibadi tafaddulan wa ihsana. Mengikut kajian menyeluruh ni, dalam teks-teks Al-Quran dan hadis, mendapati dan menunjukkan bahawa Allah telah mensyariatkan hukum untuk maslahat hamba-Nya.
Kenapa? Tafaddulan wa ihsana. Ihsan daripada, ihsan dan rahmat daripada Allah itu sendiri. Dan kerana banyaknya dalil dan hukum-hukum yang menunjukkan ke arah itu, maka sukar untuk kita letakkan hanya segelintir, satu dua dalil sahaja. Kerana keseluruhan syariat ini semata-mata untuk maslahat kita. Jadi mungkin kita boleh sebutkan yang utama antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alimun hakim. Allah tu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi tidak mungkin hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya sia-sia. Mesti ada sebab dan mesti ada maslahat yang ingin dijaga. Firman lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul dalam bangsa kamu sendiri dan dia itu mengambil berat terhadap kamu, terhadap orang mukmin dan sangat lemah lembut dan penyayang. Faqad wasafa Allah Ta'ala nafsahu bi annahu alimun hakim wa wasafa nabiyahu bi annahu raufur rahim. Jadi Allah telah mendeskripsikan, menyifatkan dirinya sebagai alim dan hakim. Manakala Allah juga menyifatkan nabinya sebagai rauf dan rahim. Maka sifat-sifat yang agung ini memberitahu kita bahawa hukum yang telah ditetapkan oleh syariat ini semata-mata ihsan, kasih sayang, hikmah, bijaksana, semata-mata untuk maslahat di dunia dan di akhirat. Dan atas dasar itulah diutuskan Rasul. Di atas dasar rahmat dan maslahatlah Allah menghantarkan Rasul dan mensyariatkan hukum-hukum. Kedua, pelbagai ayat, sangat banyak ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis menerangkan bahawa ada maqasid secara umum. Sangat jelas antaranya firman Allah, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Yang mana Allah tidak menjadikan agama ini ke atas kamu ada unsur kesusahan. Haraj. Kemudian, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Tidak, Allah tidak mahu kesusahan bagi kamu, tetapi Allah mahu al-yusr, kemudahan. Dan dalam hadis juga disebut la darar wa la dirar. Tidak bahaya dan tidak membahayakan. Dan ini termasuk juga salah satu daripada kaedah fiqhiyah yang besar, salah satu daripada yang 5. Maka mengangkat kesusahan dan menginginkan kemudahan dan mengelakkan kesusahan serta mengangkat apa-apa darurat dan menolaknya termasuk dalam maqasid secara umum yang di bawahnya banyak cabang-cabang yang lebih lagi. Ketiga, memberi penjelasan hukum yang juz'i, bukan secara umum. Yang ketiga ni bukan secara umum tetapi secara terperinci, secara cabang dengan menyebut maslahat dan menolak kerosakan. Ada dalil-dalil ataupun hukum-hukum yang furu', yang cabang. Bila Allah nak beritahu hukum tu, Allah beritahu sebabnya sekali. Antara dalil adalah untuk kita faham. Seperti yang disebut oleh Allah SWT, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Jadi wahai Nabi, katakanlah kepada isteri dan anak-anak serta perempuan-perempuan mukminat untuk menutup dada dengan jilbab, dengan tudung. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi supaya lebih menutuplah wanita itu sendiri. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Kerana apa? Innahu. Dia zina itu adalah satu perbuatan keji dan jalan yang buruk, iaitu jalan nafsu yang buruk. Bukan seperti nikah, jalan yang dibenarkan. Itu adalah dalil naqli. Kita tengok pula kepada dalil akal, bahawa akal dan adat manusia sepakatnya mengatakan apa-apa perbuatan, apa-apa sistem mestilah ingin mencapai sesuatu maslahat atau menolak satu mudarat. Tidak mungkin
secara akalnya kita mengatakan sistem sesebuah negara ataupun apa-apa undang-undang dibuat sia-sia. Mesti ada nak jaga maslahat ataupun nak tolak mudarat. Maka apatah lagi Allah yang maha bijaksana, lebih lagi daripada pencipta sistem-sistem di mana-mana negara. Mustahil dia itu jahil mughaffal. Jahil dan mensia-siakan ataupun buruk niat apabila meletakkan sesuatu amalan. Allah maha suci daripada semua sifat-sifat yang buruk itu. Dia bijaksana, maha teliti, maha penyayang. Maka dia mengutuskan Rasul, mensyariatkan hukum semata-mata kerana maqasid, kerana ada maslahat yang ingin dijaga. Dan ini juga membuktikan likamali man wada'aha subhanah, sempurnanya pencipta sistem tersebut. Baik, seterusnya al-matlabus tsani, cara untuk mengenal maqasid asy-syariah. Macam mana kita nak kenal itu maslahat yang diinginkan oleh Tuhan, itu yang diinginkan oleh Rasul. Maka ada 4 cara yang utama. Yang pertama adalah kajian, sama ada menyeluruh ataupun juz'i. Kedua adalah perintah dan larangan secara jelas. Ketiga adalah beberapa ungkapan ataupun ungkapan tertentu yang daripada situ kita boleh dapat hint, dapat isyarat bahawa itu adalah maslahat ataupun itu adalah tujuan. Keempat, sukutu syari' an syari'il fi'li ma'a qiyamil ma'na al-muqtadiyah lahu. Baik, kita akan tengok satu persatu beserta contoh insya-Allah. Yang pertama adalah istiqra', dan itu melalui mencari sepenuhnya ataupun go through melalui semua nas-nas syariat secara keseluruhan dan mendapati ada illah. Dan illah itu sesuai dengan hikmah. Maka kita boleh kata bahawa itu adalah maksud pensyariat. Contohnya, apabila wasiyatus syari' birrahmah, bahawa pensyariat iaitu Allah mewasiatkan bagi hak manusia itu kena rahmat. Contohnya bagi diri kita sendiri, kepada ibu bapa, kepada isteri, anak-anak, orang yang buat salah, kepada haiwan, burung-burung, dan banyak lagi dalil yang mengatakan kita kena buat baik ataupun berbelas ihsan, rahmat kepada setiap pihak-pihak ni. Jadi menunjukkan bahawa syariat itu sendiri keseluruhannya ataupun secara amnya menggalakkan menuju ke arah rahmat. Kedua adalah mujarradil amri wan nahi al-ibtida'i tasrihi, iaitu larangan dan arahan Allah. Maka pensyariat iaitu Allah ketika mengarahkan sesuatu supaya benda itu dilakukan. Dan ketika Allah melarang, bermaksud Allah mahukan benda itu tidak ada, tidak dilaksanakan, tidak berlaku. Maka itulah salah satu cara untuk mengenal maqasid. Kerana kita beriman bahawa Allah itu mahukan maslahat untuk kita dan menolak mafsadah daripada kita, maka setiap larangan adalah untuk kita jauhi. Kerana benda itu tak bagus untuk kita. Dan begitu juga perintah Allah adalah supaya benda itu dilakukan dan itu baik untuk kita. Ketiga adalah beberapa ungkapan yang kita boleh dapat daripada ungkapan tersebut isyarat bahawa ia adalah maqasid. Contohnya al-iradah. Al-iradah, kehendak. Seperti firman Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Jadi ini adalah maqasid kerana Allah mengkehendaki perkara tersebut. Ataupun talab, al-khair was-salah, menginginkan kebaikan. Wan nahyi 'anil fasad ka qaulihi ta'ala, dan Allah juga melarang daripada kerosakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Jadi ini beberapa ayat menunjukkan bahawa Allah mahu benda itu berlaku ataupun Allah tak mahu benda itu berlaku, dan itu termasuk maqasid. Kemudian yang keempat adalah sukutu syari' an syar'il fi'li ma'a qiyamil ma'na al-muqtadi lahu. Jadi menunjukkan ijadul fi'li ghairu maqsud li syari' walau aradahu li syar'ihi bal inna ijadahu ma'a adami syar'ihi bid'ah. Iaitu
Bila pensyariat dia diam ataupun dia tidak mensyariatkan sesuatu, maka kita tak buat benda tu. Apabila tidak disyariatkan, maka bermaksud kita tak buat. Kerana Allah ataupun Tuhan yang mensyariatkan benda itu, dia tidak mensyariatkan. Mungkin saya boleh ulang semula. Sukutus syari' diam daripada mensyariatkan. Maksudnya, tidak mensyariatkan, maka apa yang kita perlu buat? Kita tak perlu buat benda tu dan kita tak buat benda tu. Dan ini dinamakan di dalam istilah agama adalah bid'atun fiddin. Bid'ah. Iaitu seseorang mensyariatkan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Kerana apa? Syariat dia tidak akan diam. Tidak mungkin ada perkara baharu yang wujud pada zaman Nabi dalam bidang agama lah. Jadi syariat tidak membenarkan sebarang perkara baru sama ada menambah ataupun mengurang. Sabda Nabi SAW, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Hadis yang masyhur dalam hadis 40. Iaitu tertolak. Siapa yang ahdatha, membuat sesuatu perkara dalam agama ini, bukanlah bidang dunia, seperti kenderaan, alat-alat teknologi dan sebagainya, itu dibenarkan. Tetapi dalam agama, kalau dia buat perkara baru, tiada asalnya di dalam agama, fahuwa rad, maka dia tertolak. Kerana apa? Kerana itu bukan maksud syariah. Apabila dia diam, apabila Allah mendiamkan perkara tersebut, maka kita ikut dengan tidak melakukan apa-apa tambahan atau pengurangan. Baik, seterusnya al-matlabus salis. Perbahasan yang ketiga ataupun subtopik yang ketiga adalah pembahagian maqasid. Dan ini sangat penting untuk kita kenal. Pembahagian mengikut beberapa sudut. Yang pertama adalah al-maqasid qat'iyatul husul, zanniyah, mashkuk, wahmiyah, maqtu'. Nah, ini pembahagian melalui apa? Ataupun atas aspek apa? Atas aspek tahakkuk wuku'iha min adami. Jadi tujuan-tujuan ataupun objektif agama yang kita ingin capai ini ada 5 bentuk dari sudut kewujudannya. Ada yang pasti berlaku, ada yang secara zan, probability sangat tinggi untuk berlaku, ataupun diragui dia berlaku, ataupun langsung tidak boleh berlaku. Dan yang keempat sebelum tu adalah al-wahmiyah, yang sangat tipis untuk berlaku. Yang mana al-wahmiyah lawan kepada zan. Zan adalah kebarangkalian yang sangat tinggi, al-wahmiyah adalah sangat rendah. Kemudian ada pembahagian maqasid dari sudut mawaqi' ataupun lokasi-lokasi tempat-tempat dia berlaku. Maqasid dari sudut asal dan ikutan yang menyusul. Kemudian pembahagian maqasid dari sudut am dan khas. Yang kelima adalah pembahagian maqasid dari sudut kulliyah dan juz'iyah. Jadi kita dah sebut tadi, yang pembahagian pertama dari sudut boleh berlaku ataupun tidak berlaku. So ini pembahagiannya ada 5. Yang pertama, qat'iyatul husul, pasti berlaku. Iaitu diyakini berlaku. Macam mana kita boleh tahu dia pasti berlaku? Dengan 3 perkara. Yang pertama, nas. Nas yang jelas, tiada takwilan ataupun tafsiran lain. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ayat berkenaan haji. Jadi daripada haji ini, maqasidul hajj tatahaqqaq bil qiyam bi manasikihi 'ala al-wajhil masyru'. Jadi maqasid haji hanya akan tercapai dengan kita melaksanakan manasik dengan betul. Kedua, istiqra' asy-syariah, iaitu penelitian secara total dalam keseluruhan syariat ini. Jika dia menunjukkan kepada maksud tertentu, maka itu pasti. Maka sepakat kita ingin menjaga ataupun para ulama ingin menjaga benda tersebut. Contohnya daruriyat yang 5 seperti yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama maqasid seperti Al-Ghazali dan lain-lain. Ad-din, an-nafs, al-aql, al-ard, an-nasl wal-mal. 5 itu adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, maruah atau keturunan dan menjaga harta. Jadi 5-5 ni
bukan satu ataupun dua ayat sahaja, tetapi hampir keseluruhan nas-nas menunjuk ke arah menjaga 5 ini. Antaranya adalah adanya jual beli. Kalau dia idza kana sahihan, kalaulah jual beli itu dilaksanakan dengan cara yang betul, maka terhasillah natijahnya iaitu pemilikan. Iaitu penjual akan memiliki harta ataupun duit dan pembeli akan memiliki benda tersebut. Ketiga adalah apa yang dikeluarkan, diistimbatkan oleh para ulama. Daripada dalil fi tahsilihi salahan aziman, iaitu daripada usaha mereka mendapati hukum ni akan mendapatkan maslahat. Hukum ni akan menolak mudarat. Contohnya, qitalu mani'iz zakah. Pembunuhan orang yang enggan membayar zakat. Menolak hukum membayar zakat. Jadi apa yang dilakukan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membunuh, iaitu menjatuhkan hukuman bunuh. Kerana apa? Kerana di situ ada maksud yang lebih tinggi, iaitu jika tidak dihukum orang-orang tersebut dengan hukuman itu, maka rukun agama, salah satu daripada 5 tu iaitu membayar zakat akan tidak tercapai. Maka sebab itulah dijatuhkan hukuman yang selayaknya. Kemudian ba adalah maqasid zanniyah. Zanniyah iaitu probability sangat tinggi untuk berlaku. Contohnya disyariatkan qisas ke atas pembunuh. Sama ada yang dilakukan secara sengaja dan dengan niat untuk membunuh orang tersebutlah. Jadi orang yang si A contohnya membunuh B, so A akan dihukum dengan qisas. Untuk apa? Untuk menjaga jiwa yang maksum. Jiwa yang maksum. Walaupun dalam masa yang sama kita nampak sebenarnya hukuman itu juga berat. Dan adakah dengan menjatuhkan qisas kepada pembunuh asal, dia dapat menghalang lagi kes? Maka kita katakan husul al-inzijar, berlakunya elemen menghalang daripada pembunuhan terus berlaku, dia memang bukan qat'i tetapi zanni, probability sangat tinggi. Seperti kalau kita kata kalau kita laksanakan qisas, mungkin ada kes lagi selepas ini. Jadi adakah ini membatalkan maqasid yang kita tetapkan? Tidak. Kita katakan ia berlaku. Ia berlaku dengan probability yang sangat tinggi. وذلك لوجود الإقدام على القتل وإن كان الغالب من حال العاقل إنه إذا علم أنه إذا قتل أنه لا يقدم على القتل. Kerana mungkin adalah kes terpencil yang mana dijatuhkan hukuman tapi still berdegil dan buat jenayah yang sama. Tetapi secara majority ataupun secara fitrah dan logik akal manusia, jika dia tahu dia akan dijatuhkan qisas, kalau dia buat pembunuhan, maka dia tidak akan berani lagi buat. Maka jiwa-jiwa manusia yang selepas itu akan terpelihara. Dan itu juga boleh diaplikasikan di dalam hukum-hukum hudud yang lain. Kemudian az-zanniyah fil maqasid tu'raf. Jadi zanniyah ni macam mana untuk kita kenal? Iaitu dengan penelitian adadin laysa bil kathir min adillati asy-syari'ah wa ahkamiha bihusulil maqsad. Jadi ini semua secara zan oleh mujtahid, iaitu tengok kebarangkalian yang tinggi. Antaranya adalah sad dzari'atil fasad. Kita mengekang sesuatu yang menjurus ke arah fasad. Contohnya apa? Contohnya diharamkan pengharaman arak yang sedikit. Kuantiti yang sedikit juga diharamkan. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan akan berlakunya mabuk dan sebagainya. Walaupun sedikit, masih diharamkan. Kerana probability untuk dia capai benda tu sangat tinggi. Wa tahrimun nabith, dan diharamkan juga tuak yang walaupun tidak membawa kepada mabuk. Ini alasan yang sama juga sebab dia akan ke arah situ, jadi kita cegah daripada awal. Maka pencegahan daripada awal itu adalah maksad yang zanni. Yang zanni. Boleh jadi sahaja dia minum tetapi dia tidak mabuk. Tapi kenapa kita still haramkan? Kerana dia menjurus ke arah itu
yang mana ke arah itu adalah buruk, maka kita cegah daripada awal. Jim, al-maqasidul mashkuk fi husuliha, yang diragui, yang mana ini kita boleh kata 50%, 50%. Probabilitinya tak tinggi dan tak rendah. Dan bukan zan dan bukan waham. Maka dua-dua perkara ini kita boleh katakan yastawi, sama. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Maka jenis ini disebutkan oleh Al-Amidi rahimahullah dengan kata-katanya faqallama yattafiqu lahu fi syar'i mithalun 'ala at-tahqiq. Hampir-hampir sangat sikit sahaja contoh yang kita boleh sebut untuk kategori yang ketiga ini. Mungkin kita boleh kata untuk mendekatkan contoh seperti disyariatkan hukuman hudud kepada orang yang minum arak untuk menjaga akal. Kerana apa? Kerana jika dia minum khamar ataupun arak itu, jadi akal dia akan mutaraddid. Dia dah tak stabil. Bila dah tak stabil, maka sebab itulah kita kekang ataupun cegah daripada awal. Daripada sebab itulah walaupun secara akalnya, secara logiknya, walaupun tanpa dalil, umat sepakat bahawa arak ni bahaya. Arak ni ada mudarat. Muqawimatun likasratil mutaqaddimin alaih la ala wajhi tarjih wal ghalabah li ahadil fariqain ala al-akhar fil 'adah. Jadi kerana itulah, walaupun tanpa dalil ataupun apa-apa nas yang mengatakan arak haram, kita dah sepakat bahawa arak itu bahaya. Jadi kita tahulah bahawa walaupun ada yang mengatakan arak ni bagus, menenangkan, hilang stres dan mungkin mencerdaskan ataupun mendatangkan ekonomi, tetapi kita kata dia 50-50. Ada mudarat dan ada mafsadah. Maka sebab tu kita kata mashkuk, iaitu 50-50. والعمل فيها بالدليل إن وجد مهما بلغ الشك في الحصول كحال العقوبة الشرعية على شارب الخمر فإنها ثابتة شرعا. Jadi kita menggunakan dalil, maksudnya kita jatuhkan hukuman juga, tak kisahlah apa keraguan yang cuba dibawa oleh peminum tersebut, kerana dalil telah tetap secara syarak mengatakan ini haram dan dihukum kepada orang yang minum. Walaupun tiada dalil sarih. Tetapi memang ada dalil sarih lah dalam bab ni. Okay, seterusnya adalah yang keempat. Dan ini lebih lemah daripada kategori yang ketiga tadi, wahmiyah. Yang mana kita menolak maqasid yang disebut tersebut. Ataupun tujuan, manfaat, maslahat yang cuba dibawa oleh orang. Contohnya, ifda'ul hukm bisihati nikahil aisa ila maqsudi tawalud wa tanasul. فإنه إن كان ممكنا عقلا غير أنه بعيد عادة فكان الإفضاء إليه مرجوحا. Contohnya, dia mengatakan bahawa hukum berkahwin dengan al-ayisah ini mencapai kita kepada menyebarkan ataupun meluaskan, membanyakkan anak pinak. Walaupun kita kata bolehlah berlaku, al-ayisah merujuk kepada yang sudah tua, iaitu menopause lah, yang putus haidnya, kita sebut al-ayisah. Jadi adakah dia mampu membanyakkan ataupun meluaskan zuriat keturunan? Kita kata mungkinan akla. Secara akal masih boleh lagi diterima, tetapi sangat jauh. Sangat jauh. Maka kita katakan ini maqasid yang wahmiyah. Dan yang terakhir adalah yang secara total tidak berlaku dan ditolak, iaitu maqasid al-maqtu' bi'adami husuliha. Ini lawan bagi yang pertama. Yang pertama pasti berlaku, yang kelima pasti tidak berlaku. Contohnya, seorang lelaki yang mandul, yang tidak boleh menghasilkan zuriat, maka dia berkahwin dengan wanita lain. Jadi adakah ini mencapai maksud iaitu meluaskan zuriat? Tidaklah. Kerana lelaki itu sendiri mempunyai masalah kesihatan. Dia berbeza dengan yang keempat iaitu wanita.
Okey, pembahagian yang seterusnya. Kita baru selesai pembahagian yang pertama iaitu dari sudut boleh tak dicapai maqasid tu. Yang kedua adalah dari sudut berlakunya di mana? Di dunia atau di akhirat. So itulah pembahagiannya, dua sahaja iaitu maqasid dunyawiyah dan maqasid ukhrawiyah. Dunyawiyah maksudnya yang berlaku di dunia dan kita bahagikan pula kepada tiga iaitu dari sudut permulaan, dari sudut konsisten iaitu berterusan dan yang ketiga adalah penyempurna sahaja. Apa contoh daripada sudut awal permulaan? Haitsu innal maqsad fiha lam yakun mawjudan qabla syar'il hukm wa iqa'ihi. Iaitu dia hanya muncul bila kita dah buat hukum tersebut. Kalau tak dibuat, maka tak muncullah maksad. Contohnya pemilikan. Jadi bila ada jual beli, orang menjual itu mengeluarkan barang, memberi barang, orang membeli menghulurkan duit, maka terhasillah pemilikan. Jadi kalau tak ada jual beli, tak ada jual beli, tak ada pemilikan. Itu adalah ibtidaan yang ada relate dengan sahihnya ataupun sahnya akad jual beli tersebut. Kalau yang kedua adalah penerusan ataupun supaya maqasid itu berterusan dan konsisten kewujudannya. Dia dah wujud daripada sebelum tu tapi kita nak teruskan. Contohnya menjaga jiwa yang telah wujud, yang telah hidup. Maka ini kita dapati melalui beberapa hukum. Contohnya pensyariatan nikah kahwin. Bolehnya makan minum yang halal lah dan selainnya. Jadi untuk seseorang itu ataupun sesuatu umat itu to stay exist ataupun untuk kekal di dalam dunia ini, maka dia perlukan keturunan, maka disyariatkan kahwin. Dia perlu hidup, maka dibolehkan, dihalalkan makan minum dan lain-lain. Dan diharamkan bunuh. Diwajibkan qisas untuk siapa yang melanggar hak orang yang lain dengan bunuh secara sengaja. Contohnya, ini untuk meneruskan kewujudan manusia itu sendiri di dalam dunia ini. Maksudnya dia dah wujud dan kita nak jaga supaya dia terus wujud. Yang ketiga adalah penyempurna kepada maksud-maksud yang kita dah hurai tadi. Yang pertama, yang kedua. Yang ibtidak dan yang istimrar. Jadi sebagai penyempurna datanglah beberapa hukum. Contohnya, takmil maksud an-nikah. Iaitu kita nak sempurnakan maksud nikah iaitu beranak pinak dengan mensyariatkan ataupun dengan menyuruh manusia ini, suami isteri, untuk sentiasa kekalkan perhubungan yang baik dan kasih sayang. Dan begitu juga disyariatkan untuk an-nazrah asy-syar'iyyah, melihat dengan penglihatan syar'i yang dibolehkan ketika bertunang, iaitu supaya timbul rasa cinta tu dan cinta tu akan berterusan bila dia kahwin dan sehingga akhirnya. Dan dengan itulah tercapai maksud beranak pinak. Al-qismus tsani iaitu maqasid yang dicapai di akhirat. Yang ini semua kita akan dapat insya-Allah di akhirat. Antaranya adalah mendapatkan pahala. Nailus sawab wa dukhulil jannah. Mendapat pahala dan memasuki syurga. Ini didapati melalui ketaatan dan amal salih. Kedua adalah menolak dan menghindarkan diri daripada balasan buruk, daripada hukuman. Seperti neraka, hukuman-hukuman ukhrawi yang lain, dan kita minta untuk kita selamatlah daripada semua perkara itu dengan cara mengharamkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi melalui pembahagian ni, kita ada timbulkan beberapa persoalan. Kita dah bahagikan dua tadi, ada maslahat ataupun ada maqasid dunia, ada maqasid akhirat. Jadi ada timbul persoalan. Ada tak di dunia ini maslahat mutlak? Khalisah iaitu mutlak, iaitu 100% maslahat. Langsung tak ada mudarat walaupun sekelumit. Maka kita kata laisat khalisah. Tidak 100% lah. Kita sebenarnya dah sentuh sikit tadi, contoh macam pengharaman arak. Yang mana kita dah tahu confirm, sudah pasti arak ni diharamkan. Tetapi ada tak unsur manfaat kat situ? Mungkin ada yang boleh kata
menjana ekonomi, menghilangkan stres, menenangkan. Jadi, itu membuktikan bahawa tiada mafsadah, tiada kerosakan mutlak dan tiada maslahat mutlak di dunia. Di dunia. Kita sekarang sedang berbicara di dunia. Dia tak nak bercampur. Contohnya bila makan, bila tinggal di satu tempat, nikah, maka semua ini yahtaj tahsiluha ila ta'ab wa masyaqqah. Mungkin kita memang boleh dapat manfaat, tapi dalam masa yang sama adalah kesusahan, ada elemen kepayahan. Makan mungkin boleh jadi sakit perut kadang-kadang ataupun kena pergi ke kedai, kena keluarkan duit, yang mana itu bukan maslahat. Begitu juga kerosakan, mafsadah. Dia tak nak ada elemen maslahat. Contohnya penyakit. Maka dalam masa yang sama kita menerima sesuatu penyakit, dalam masa yang sama kita dapat pahala. Adakah pahala itu mafsadah? Tidak. Dan begitu juga apa-apa yang ada mafsadah, dia bercampur. Jadi daripada persoalan tadi kita dapat konklusikan tiada kerosakan ataupun maslahat secara mutlak di dunia. Di akhirat pula macam mana? Kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah maslahat mutlak di akhirat. Ya. Sekarang kita bicara tentang akhirat. Jadi maslahat yang mutlak adalah syurga. Yang sangat kita mohon untuk masuk kerana dia tiada mafsadah di dalamnya. Kemudian diikuti yang kedua adalah mafsadah yang mutlak, iaitu neraka. Yang mana di dalam neraka ni, na'udzubillah min zalik, kita minta jauh, tiada langsung maslahat. Dan ada yang bercampur. Contohnya, orang yang mukmin kemudian dia masuk neraka dahulu. Mengikut kadar yang Allah tetapkan, Allah kehendaki kerana untuk membalas maksiat-maksiat yang dilakukan. Jadi mereka hanya ditimpa ataupun diseksa dengan kadarnya dan tidak akan disentuh kawasan-kawasan sujud dan kawasan-kawasan iman, iaitu hatinya kerana dia masih lagi mukmin. Maka dia lainlah azab yang dia terima daripada azab orang yang kafir. Maka daripada situ kita nampak ada unsur maslahat sikit. Walaupun kena azab tetapi dia tidak sepenuhnya. Okay, seterusnya, pembahagian maqasid dari sudut keaslian dan benda yang menyusul. Jadi kita boleh bahagikan kepada 2 lah, iaitu asal, original, dan yang kedua adalah yang mengikut, yang menyusul kemudian. Yang asal, ma la taqtasiru ala nasibil khas lil mukallaf min maqsudil hukmi. Yang mana tidak terhad kepada hanya untuk mukallaf semata-mata. Maka kita penting untuk kita capai maslahat umum ataupun yang am. Dia tidak khusus kepada mana-mana pihak dan tidak khusus mana-mana situasi ataupun waktu. Contohnya daruriyat yang 5 yang kita dah sebut banyak kali. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Ini sepakat kita nak jaga. Walaupun waktu berubah, walaupun tempat negara berbeza, masing-masing perlu untuk jaga 5 ni. Tak ada yang tak setuju. Kemudian al-maqasid at-tabi'ah. Maqasid yang menyusul. Yang mana mungkin hanya untuk pihak-pihak tertentu, bukan untuk semua. Mungkin. Ini adalah kategori yang kedua. Iaitu contohnya, muqtada maju bila alaihi min naili syahawat wal istimta' bil mubahat. Iaitu orang tu boleh melaksanakan benda-benda yang harus untuk memenuhi keperluan dia dan sebagainya. Contohnya, kita bolehlah makan benda-benda yang sedap. Kan? Contohnya, maqasid asal tadi, kita kata makan untuk hidup. Kita perlu menjaga nyawa, iaitu nyawa salah satu daripada 5 maqasid yang perlu dijaga. Jadi untuk menjaga nyawa, kita kena makan. Kita kena minum. Tapi dalam masa yang sama, boleh ke kita makan benda-benda yang sedap? Kita berlazat-lazat dengan makanan tersebut? Boleh. Ini adalah maqasid tabi'. Maqasid tabi'ah ataupun taba'iyah yang ikut. Kemudian, ini yang kita sebutkan tadi. Kita makan benda yang sedap untuk memenuhi keperluan kita, untuk menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga. Dalam masa yang sama, maksud aslinya menjaga nyawa.
Maka daripada situ jelaslah kebijaksanaan Allah yang menjadikan unsur-unsur ataupun elemen-elemen jiwa kita ni menuju ke arah maslahat. Yang mana kita ni secara fitrahnya Allah jadikan fitrah manusia ni memang nakkan maslahat. Kita tak nak apa-apa mafsadah. Maka dia bersesuaian dengan fitrah manusia itu sendiri. Contohnya, an yaqsuda talib ta'allum al-ilm syar'i li wajhillah ka maqsad daruri wa yaqsid talab al-wazifah bi'iddati ba'dahu ka maqsad tabi'. Contohnya si fulan, seseorang yang belajar agama kerana Allah Ta'ala. Niat ikhlas kerana Allah Ta'ala itu adalah maksad daruri, menjaga agamanya. Tetapi dalam masa yang sama, boleh tak dia pasang niat untuk dengan adanya ilmu aku ni, dengan ada sijil aku belajar ni, aku dapat cari kerja. Boleh. Dan itu tiada pencanggahan. Maka itu dianggap, mencari kerja itu dianggap maksad tabi'. Kata Imam Syatibi rahimahullah, bahagian yang pertama, semata-mata ubudiyah. Perhambaan kepada Allah. Kita taat, kita patuh. Adapun yang kedua adalah lemah lembutnya ihsannya Allah kepada kita. Kita sepatutnya menuntut sesuatu ataupun beribadah semata-mata memanglah kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama boleh tak ada objektif-objektif yang lain yang mengikut. Contoh yang jelas tadi seperti menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, tapi dalam masa yang sama boleh tak kita niatkan objektif kita tu supaya kita dapat kerja, kita dapat dengan ilmu kita dapat manfaatkan dan sebagainya. Maka daripada situ kita dapat tahu bahawa Allah dan syariat ini telah menjaga kedua-dua maksud, iaitu yang original, yang asal dan yang menyusul. Tidak ada percanggahan dan tidak ada halangan. Tidaklah kita kata tabi' akan membatalkan asal ataupun asal akan membatalkan yang tabi'. Contohnya, boleh bagi seseorang yang melakukan haji untuk melaksanakan dengan niat beribadah kepada Allah, ini maksud asli. Dalam masa yang sama dia niat bila nak datang haji nanti aku nak berniaga, contohnya. Maka tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk berbuat sedemikian. Kecuali jika dia punya maksud tabi' iaitu jual beli tadi melampau sehingga dia culas dalam melaksanakan haji. Qala ta'ala laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Allah sebut tidak ada dosa, tidak jadi salah jika engkau mencari kelebihan yang Allah berikan di dunia ini apabila engkau telah selesai di Arafat, maka ingatlah Allah di Al-Mash'ar Al-Haram. Jadi maksudnya boleh mencari apa yang Allah kurniakan di bumi ini, di dunia ini. Cuma la raiba, tidak ada ragu, sudah pastilah kita kata awaliyah yang paling didahulukan adalah maksud asli. Barulah kita ikuti maksud tabi', dan tabi' tak boleh melawan asli. Kerana kita nak merealisasikan ubudiyah hanya semata-mata kerana Allah dan mencapai keikhlasan. Yang kedua adalah menjaga maksud yang asli, dia akan menyebabkan semua perbuatan kita ni jadi ibadah. Seperti tidur, makan minum, mandi dan sebagainya yang asalnya harus. Tetapi bila kita niatkan kerana ibadah, maka dia akan jadi ibadah. Dan yang ketiga, mura'atul asliyah, menjaga maksud yang asal akan menambahkan lagi yanfulul amal ila hukmil wujub. Membezakan ataupun memindahkan amal kepada hukum wajib. Contohnya, talabur rizqi min ajli thara wal ghina maqsad tabi' mubah. Mencari rezeki, bekerja dan sebagainya untuk tujuan nak kaya, tak salah. Ini adalah maksud yang susulan. Tetapi, kalau dalam dia buat itu untuk melepaskan diri dia daripada kematian, maka boleh jadi wajib. Contoh nak bayar hutang, nak lepaskan diri, selamatkan diri dan sebagainya. Sebab tu dia cari rezeki, maka dia jadi wajib. Pembahagian yang seterusnya adalah dari sudut umum dan khusus. Maka kita dah bagi tahu dalam ayat tu sendiri adanya dua pembahagian. Iaitu maksud umum
dan kedua adalah maksad khusus. Maksad umum adalah ma'ani, makna-makna dan hikmah yang dijaga oleh pensyariat dalam semua perkara atau majoriti perkara. Dan termasuklah padanya hukum-hukum hakam, sama ada dalam ibadat, dalam muamalat, dalam hukum kekeluargaan, jinayat dan sebagainya. Contohnya, dalam semua yang kita sebutkan tadi, adanya elemen kemudahan. Adanya elemen kemudahan dan mengelak kesusahan. Dalam ibadat ada, dalam muamalat ada, dalam nikah kahwin ada. Wallahu alam. Pembahagian yang kedua adalah maksad khusus, iaitu makna-makna ataupun hikmah yang dijaga oleh pensyariat, iaitu dipelihara oleh Allah dalam sesuatu bab, dalam pelbagai bab ataupun masalah yang pelbagai. Maksudnya tidak semua ataupun tidak keseluruhan ingin mencapai maksad tersebut. Tetapi dia ada maksad. Contohnya, maksad ta'abbud. Tujuan untuk beribadah dalam bab ibadat. Dan keadilan dalam bab jenayah. Jadi kalau kita solat, kita puasa dan apa-apa dalam bab ibadat ni, objektif kita bukanlah keadilan. Tetapi dalam bab yang lain pula, contohnya menjatuhkan hukuman hudud, qisas dan sebagainya, antara yang kita nak capai adalah keadilan. Jadi masing-masing setiap bab tu ada maksad yang ingin dicapai. Itulah namanya maksad khas. Dan menyempurnakan salat dengan ketenangan. Kelima, dan ini adalah pembahagian yang terakhir mungkin boleh kita katakan, iaitu dari sudut kulliyah dan juz'iyah. Sama ada kulli ataupun juz'i. Jadi apa itu al-kulliyah? Al-kulliyah adalah makna-makna ataupun hikmah yang dijaga oleh pensyariat untuk memelihara ataupun untuk kedamaian, kesejahteraan keseluruhan umat ataupun majoriti umat tanpa melihat mana-mana individu secara spesifik. Contohnya, menjaga jama'atul muslimin minat tafarruq, menjaga umat Islam daripada perpecahan, dan menjaga Al-Quran daripada penyelewengan, menjaga ilmu syarak daripada penyelewengan orang yang ekstrim. Dan juz'i pula, contohnya ma'ani, ialah makna ataupun hikmah yang dipelihara oleh pensyariat untuk kesejahteraan dan keselamatan individu. Iaitu dengan dia melakukannya, individu itu akan dapat sesuatu. Ataupun sesuatu masyarakat yang terhimpun padanya individu tadi. Individu-individu tadi. Maka fal-iltifatu fihi ibtida'an ilal fardi wal ummah awil jumhur hasilun taba'a. Jadi kita lihat kepada individu itu sendiri dan akhirnya manfaat akan kembali semula juga kepada umat. Contohnya apa? Contohnya disyariatkan untuk menjaga harta orang yang safih. Safih ni maksudnya dia tak pandai nak urus harta dia. Maksudnya dia memang, kita boleh kata tak bijak lah. Kita kata dia tak bijak menguruskan harta, so kita panggil dia safih. Ini ada dalam bab fiqh, iaitu bab al-hajar. Liyastafida minhu huwa awalan. Jadi kenapa kita halang si fulan ni, contohnya orang gila ataupun orang yang kanak-kanak, dan begitu juga as-safih yang disebut dalam kitab ni. Kenapa kita halang dia daripada uruskan harta dia? Orang lain yang kena buat kan? Sebab supaya dia sendiri mendapat manfaat. Supaya dia sendiri hartanya terjaga. Dan kemudian barulah manfaat tu akan tersebar kepada orang lain. Masyarakat dia, keluarga dia, orang yang menjaga dia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu bagaimana untuk membezakan daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah mengikut pembahagian yang dibahagikan oleh ulama maqasid yang kita dah nyatakan sebelum ini. Jadi wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.